Di Merlimau. Dan saya ingat lagi lah waktu saya pergi Melaka buat roadshow. Waktu Melaka roadshow Ketapang, Kelebang. Di Pantai Kelebang. Saya ingat di Melaka Pantai Kelebang. Saya sewa satu rumah besar lah, sewa rumah. Tim saya ni duduk dalam rumah tu sebab tiap waktu malam kami akan pergi buat roadshow. Kami akan pergi buat roadshow di Kelebang lah. Jadi maksudnya saya berubat di Kelebang ni. Waktu malam saya buka kemah apa semua, saya panggil orang ramai-ramai lah. Yang mana nak berubat, pergi buat itulah di Kelebang tu. Kelebang besar ya. Siapa yang pernah tengok orang berubat ramai-ramai tu, saya lah tu. Yang berubat ramai-ramai secara percuma. Saya tak ambil duit orang, tuan-tuan, saya tak ambil duit orang. Yang susah hati lah. Saya berubat, saya tak ambil duit orang. Yang percuma semua. Bayangkan duit budak-budak kerja saya bayar gaji. Saya bayar gaji, makan minum saya tanggung, semua saya tanggung. Gaji, bayar, makan semua saya tanggung. Rawatan aman secara percuma. Betul. Lepas tu sewa satu rumah. Nak cerita orang Melaka ni, rumah kami tu depan tu sekolah. Belakang tu sekolah. Jiran kami tu orang Melaka lah kan. Tak apa orang Melaka lah, tu orang Melaka kami sewa. Kami orang Kedah sewa rumah sebelah tu. Tiba-tiba budak sekolah ni dia bakar macam bola. Macam bola tu meletup. Bila macam bola tu meletup, jiran kami yang sebelah ni, orang Melaka yang kami sewa rumah sebelah kan, dia marah kami, dia maki kami. La habuillah, anak semua keluar habis. Dia maki kami. Kami ni orang luar buat rawatan amal tolong masyarakat itu, tiba-tiba kena maki. Lepas tu kena maki. Saya rasa lah minta maaf orang Melaka, jangan marah lah. Sebab tu kot hantuah lari pada Melaka sebab tak tahan kena maki. Rasa-rasanya Rasa-rasanya sebab tu hantuah lari pada Melaka sebab tak tahan kena maki. Rasanya saya lah, sebab saya buat rawatan amal kena maki. Kesian yang Melaka, mana ada hantuah lari habis. Sebab apa kena kuat maki tengok. Rasanya lah betul lah. Aku ni tolong orang sini kampung ni, masyarakat amat. Padahal yang bakar bola tu bukan aku, budak sekolah. Macam bola tu bila meletup, jiran korang Melaka maki aku, sedang aku tak tahu apa. Dia kata hati lah sahabat ni, mungkin kerana ni lah sebab ni lah hantuah lari pada Melaka sebab tak tahan. Saya tak lari. Saya kata apa? Tak puas hati mai, kita bertumbuk. Saya jawab tumbuk, tuan-tuan. Ajak bertumbuk terus. Tapi tu jalan lah. Akhirnya keluar, kami jadi baik, jadi kawan. Lepas jadi kawan balik. Jadi kawan. Lepas tu terus jadi kawan. Dia tengok kami kan, Kedah kan berani kan. Tak berani, kami kalau tak berani, kami tak masuk tempat-tempat macam tu. Jadi bila berani dia masuk kan. Jadi dia tengok kami boleh macam, akhirnya kami jadi kawan baik. Jadi kawan. Tapi mungkin sebab itulah hantuah lari pada Melaka sebab tak tahan kena maki. Macam itulah tuan-tuan.